Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton saya. Pada hari ini untuk slot Jom Jalan Cari Makan di Negeri Perlis dan Kedah, saya bersiaran di Jalan Bau Kampung Sungai Padang. Hari ini saya nak review satu kedai makan yang sungguh ekonomi. Kat sini semua makanan dia hanya RM2 saja. Dalam keadaan ekonomi yang macam ni, masih ada lagi kedai makan yang menjual makanan hanya RM2. Unik kan? Untuk mengetahui lebih lanjut, saksikan video ni sampai habis. Check it out. Okay, yang di sana tu adalah jalan untuk ke Kuala Sungai Baru. Dan ini adalah jalan menuju ke Sanglang, Kuala Sanglang. Dan ini adalah kedai makan RM2 ni. Tu dia. Kedai ni betul-betul terletak di tepi jalan. Kedai restoran bajet selera di Bendang Senja. Tu dia. Kedai ni memang cantik. Saya datang ni awal pagi. Ianya berlatar belakangkan dengan sawah bendang yang terbentang luas tu. Jom kita masuk ke dalam tengok. Kebanyakan menu dekat sini semuanya RM2. Kalau kita tengok ada pelbagai jenis menu ada kat sini. Ada Maggi, ada kuotiao, mi, bihun, laksa. Yang ni nasi ayam, nasi daging. Tu dia pelbagai jenis menu yang anda boleh makan di sini. Bersarapan pagi, makan tengah hari. Pada kali ni saya datang pada awal pagi. Awal pagi untuk bersarapan di sini. Tu dia ubi kayu ada. Kerabu Maggi ada. Kerabu siput ada. Tu dia. Ada udang, ada ketam. Dan juga ini adalah kerabu somtam. Pulut ada. Boleh makan dengan pekasam. Tu dia pekasam dia. Ikan masin. Mangga. Layan. Memang layan. Pelbagai hidangan ada kat sini. Jadi kalau anda datang ke sini, macam-macam anda boleh pilih untuk makan lah. Dan yang paling menarik sekali, kebanyakannya, bukan kebanyakannya, semuanya boleh dikata RM2 sahaja. Bagi siapa yang nak mendapatkan jajan pun ada kat sini. Tu dia, keropok ada. Kemudian ada kek. Ada keropok-keropok. Kalau kita datang bersama dengan anak-anak. Cendol ada. Rojak buah ada. Air kelapa yang fresh-fresh pun ada. Roti bakar. Untuk air pula, semua hanya RM1 sahaja. Banyak lagi pilihan air yang lain. Bukan ni saja. Ni antara yang paling menarik dekat sini.
Ada aiskrim durian Musang King juga RM2 juga. Beginilah di dalam kedai makan Selera Dia Bendang Senja. Kedai makan RM2 ni luas dan selesa, dan ianya terbuka jadi angin sepoi-sepoi datang daripada sawah bendang di luar sana. Ruang makan dia juga luas dan sungguh selesa. Pemandangan di sini sungguh cantik berlatar belakangkan sawah bendang yang terbentang luas ni. Dan saya dah semua makanan yang dijual di sini RM2 saja Baiklah, saya nak cuba Ni dia punya kerabu seafood dia. Ada udang, ada sotong, ada ketam. RM2 je Tu dia sotong dia. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa kerabu dia Ada ikan bilis, ada udang kering. Wah, puas Banyak juga sotong dia ni. Sotong dia. Ni udang dia. Kalau korang tak percaya ni RM2, korang kena datang cuba sendiri Bukan setakat harga dia RM2 Sedap pun sedap. Udang dia tu fresh. Fresh. Kita nak cuba dia punya somtam pula. Kerabu somtam Puas hati. Ni pula adalah nasi ayam dia. RM2 juga. Tak payah cerita lah. Sini semua RM2. Tu dia. Ayam ni dapat peha pula tu. Sup dia. Kat sini ada pelbagai jenis nasi juga. Ada nasi ayam, nasi daging, nasi goreng, dan banyak lagi lah kalau nak sebut satu persatu. Sedap nasi ayam lah. Dengan harga RM2, anda boleh makan kenyang macam ni puas.
Lepas makan, nak santai-santai duduk tepi sawah, boleh pula kita perkena air kelapa muda. Oh, syahdu. Baiklah, bagaimana? Walaupun kedai makan ni menjual makanan hanya RM2, tapi dia punya portion, dia punya rasa semua cukup. Jadi memang saya recommend untuk anda datang ke sini. Sebab saya sendiri memang amat berpuas hati. Dan walaupun dalam keadaan ekonomi sekarang ni, kedai ni masih lagi boleh menjual makanan dengan hanya RM2. Jadi mari kita ramai-ramai support kedai makan ni, datang ke sini ataupun boleh share video ni kepada yang lain. Jadi bagi siapa yang nak datang ke sini, saya akan letakkan link Google Map pada bawah video. Anda boleh rujuk di situ. Seperti biasa, jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel Mio Syaril. Jumpa lagi. Terbaik.